Pernah tak anda terfikir, siapa yang akan mendidik generasi anak-anak kita nanti? Jom kita kenali mereka. Nah, sekarang ni ada satu gelombang pendidik baru. Mereka ialah guru-guru Gen Z. Mereka ni bawa satu nafas yang betul-betul segar dan moden ke dalam bilik darjah. Jadi, apa yang buat mereka ni istimewa sangat? Jom kita tengok kekuatan unik mereka. Pertama sekali, sudah tentulah teknologi. Mereka kan lahir dan membesar dalam era digital. Perubahan ni sangat besar. Tengoklah bezanya kaedah lama dengan cara Gen Z mengajar. Mereka juga suka guna kaedah macam pembelajaran berasaskan projek, baru pelajar faham betul-betul. Okey, kekuatan kedua pula. Mereka ni pandai wujudkan suasana kelas yang sangat dinamik. Ini memang kunci utama untuk pikat pelajar Gen Alpha yang kita tahu cepat bosan. Dan yang ketiga, falsafah utama mereka semuanya berpusat kepada pelajar itu sendiri. Mereka amalkan pembelajaran aktif, maknanya pelajar terlibat sama, bukan dengar je. Semua ni disokong pula dengan sifat peribadi mereka yang fleksibel, tenang dan terbuka. Tapi, di sebalik semua kehebatan teknologi ni, ada satu cabaran besar menanti. Kuncinya adalah keseimbangan. Kena sentiasa ingat, teknologi ni cuma alat bantu. Sebab ia takkan boleh ganti hubungan emosi dan sentuhan peribadi dengan para pelajar. Jadi, tak dapat dinafikan, para pendidik Gen Z inilah yang sedang mencorakkan pendidikan masa depan. Ini buat kita tertanya-tanya. Agak-agaknya, apa pula evolusi pendidikan selepas ini?